Alright, so hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sonori Motovlog. So akhirnya kita dah berkawan dengan Enforce doh. Hari ni kita dipanggil untuk melihat siri pelancaran motor terbaru dorang, iaitu pesaing versus yang paling kuat, dan ia dipanggil sebagai CF Moto 700 MT. Jadi jom kita let's go. Alright guys, so inilah dia dua color yang telah diperkenalkan untuk market Malaysia untuk 700 MT, di mana yang ini color dia warna hitam dan ini dipanggil senang cerita color hitam satu, color putih satu lah, tapi dia ada nama dia tadi aku tak ingat. Kenapa tadi Faiz? Nebula White. Nebula White. Nebula Black. Oh, mantap. Ini Faris White. Okay, tadi macam Faiz kata, ini adalah Nebula White dengan Nebula Black lah. Okay, so itu nama color dia, tapi secara dasar itu warna putih, yang ini ada color hitam. Mesti korang tertanya kan, kenapa dia dipanggil sebagai pesaing kuat Versys? Sebab ciri-ciri dia sama macam Versys, cumanya bagi aku lah, dengan harga dia yang RM33,888 ni, macam memang menang dekat dia lah. Kalau kita kata feature dan sebagainya, memang menang dekat dia. Okay, kita tengok dulu dia punya spek dia. Dua silinder inline sama. Okay, tapi yang ini dia 693. Kalau Versys dia 64 something lah. So beza dalam 50cc sahaja. Dan untuk dia punya HP adalah 50 kW. Kalau kita convert kepada HP, lebih kurang dalam 60 something lah. Okay, dan 60mm torque. Dan juga slipper clutch. Okay, berat dia adalah 240 kg dan full tank dia adalah 20 liter. Dan seat height dia adalah 840. So macam korang tengok, is really nice bike. Tapi bagi aku lah, secara personally, bila aku tengok motor ni, aku dapat lihat motor ni dia akan lebih berat sikit dekat bahagian hadapan. Okay, sebab kalau kau tengok kan, dia macam dia punya bentuk dia tu, okay, sini dia short dan ini dia memang panjang lah. Secara teknikalnya kita tengok lah, so, untuk bahagian atas dia sekarang ni, kita boleh tengok memang agak lebar lah. Dia punya handlebar dia ni, bagi aku dia agak lebar dari pemandangan aku sekarang. Dan juga untuk view depan ke meter dia ni memang agak jauh ke hadapan lah. Okay, tetapi insyaAllah kalau kata nanti pihak Enforce ada bagi test ride, kita akan boleh share lagi dengan lebih mendalam lah. So sekarang ni aku nak naik ke atas ni, aku tunjuk kat korang. Okay, so inilah view dia kalau kita buat video POV untuk motovlog. Ni will be dia punya POV lah. So handlebar dia ni bagi aku dia memang agak lebar. Dan juga untuk bahagian depan ni memang jauh lah. Macam aku duduk kat sini, ni memang jauh ke depan. Okay, memang really jauh. Dan dia punya position dia bagi tangan, dia tak begitu stretching lah tangan aku. So far aku boleh cakap motor ni boleh dikatakan selesa untuk kita bawa. Dan position kaki aku, very nice. Aku suka tank dia ni kan, boleh kepit dekat sini, it's very nice. Okay, dan ni memang jauh lah. Kalau kata kau nak adjust dia punya windshield, memang kau kena membongkok sikit ke depan, tunduk udang. Tapi ni windshield dia memang ngam lah. Ini aku rasa tak payah tukar windshield pun tak apa ni. Ini windshield dia dah memang akan melepasi kepala ngam-ngam soy. Okay, so apa lagi kita boleh dapat kat atas ni? Kita tengok ni dia ada crossbar. Crossbar ni memang sangat penting untuk motor-motor touring, sebab kalau kita jatuh ke apa ke, handlebar kita ni dia takkan bengkok. So dia akan support by this. Okay, so apa lagi yang ada dekat atas ni? Ini dia dah pakai quick response. Dan juga ada wire bawah ni. Ni wire ni adalah untuk heater grip dia lah. Okay, heater grip dia datang sekali dengan handguard. Dan dia punya windshield lah, dia punya side mirror, wah, it's really nice guys. Aku suka side mirror yang macam ni. Sebab kita puas untuk melihat dia. Okay, dan juga dia datangkan sekali dengan tank untuk brake punya lever brake ni. Okay, dan kemudiannya aku rasa motor ni memang is a pesaing Versys yang paling kuat lah. It's really nice. Okay, so ini untuk meter hadapan dia guys. Kat sini dia ada toggle button ni, dia set. Okay, ni kita boleh set lah. Kalau kata ada app ke apa ke boleh pakai. Dan kita ada information lah.
Kita ada basic dekat sini. Okay, dia dah bagi tahu bateri, so tak payah nak pasang voltmeter untuk bateri. Range minyak berapa, temperature, dan juga yang paling penting sekali dia datangkan sekali dengan TPMS, Tire Pressure Monitoring System lah. Ni dah built in, so memang mantap lah, tak payah nak beli-beli dah. So untuk ABS kita boleh on off, traction control kita boleh on off, dan dia punya UI dia memang sangat-sangat cantik lah. Bagi aku CI dia ni memang lawa lah. CI dia memang lawa ni kan. Kalau kita off dia macam ni, kalau kita on dia macam ni. Really nice, aku suka dia punya feature dia. So ini untuk upshift lah, upshift alert, dia akan bling-bling bagai semua dia. Dan motor ni tak datangkan sekali dengan quick shifter, sebab bagi aku quick shifter tu dia optional lah, sebab dia dah pakai slipper clutch. So it's supposed to be kalau korang di tinggi RPM, it's really memberi experience yang sangat mantap lah. Dan juga dia punya dia punya suspension depan dia ni, dia ada cover macam ni. So memang sangat-sangat menarik lah. So takkan berkarat lah kita punya tu. Alright, dan everything is good. So ini adalah meter dia. Aku memang suka lah. Meter dia pun menarik. Dia dah bagi tahu voltage semua, bateri dan juga TPSM. Dan really nice lah this one. Aku rasa kalau aku beli, aku mungkin kena ada cover kot ni. Kalau tak sayang weh, cala-cala side mirror dia punya meter ni. It's really nice. Okay, dan kita ada juga heater grade kat sini. ABF boleh off on kat sini. Apa jadi katakan lama-lama, ada apa-apa ke? So nanti kita akan kontrol lebih-lebih lah. Alright, so tank dia 20 liter, which is bagi aku is really nice. Okay, dan juga macam kita tengok kat bahagian sini, dia datangkan sekali dengan ni off-road punya off-road punya jenis peminjak kaki ni, jenis yang off-road punya. So kalau kata korang tak nak pakai macam ni, korang boleh pasang balik lah getah dia. Okay, pasang balik getah dia. Dan juga everything is nice. Ini adalah heater grip. Ini adalah dia punya seat heater. Motor ni memang dah fully set lah. So CF motor ni, aku pening lah tengok motor dia. Semua dah ada weh, semua dah ada. So datangkan sekali dengan heavy duty wrap. Dan juga lampu dia is really nice. Okay, macam korang tengok. And ni macam lampu abang dia ni, CF motor 800. Really nice lah lawa motor ni, really nice. Dan juga exhaust dia dekat bahagian atas dah. So it's ready to off-road. Dan motor ni juga dia memang meletakkan off-road punya off-road punya karakter dekat motor ni. Okay, di mana kalau korang tengok dia punya tayar dia dah tubeless. So it's really nice kan, sebab macam aku cakap kat video aku sebelum ni, tubeless is really practical dekat Malaysia. Untuk tubeless, kalau pakai tube tu rasa macam dah tak praktikal lah. Okay, sebab kita Malaysia beli je motor adventure ni, tapi tak ada pun nak masuk off-road ke apa ke, tak ada pun kan. So it's really nice. Yang ni dia dah datangkan sekali dengan tubeless punya sistem. Dan juga rim jari ni memang mantap lah. Tapi hari ni colour hitam. Kalau kita tengok colour Nebula white tu, dia dah colour gold. Nanti kita tengok kat Nebula white pula. Okay, so untuk brake belakang dia single piston, datang sekali dengan ABS lah. Ni macam korang tengok. Tayar depan dia ni, macam korang tengok, dia dah tak tahu aku cakap dengan korang lah. Dia dah 19 inci. Dan yang paling best sekali, dia punya brake dah 4 port. Dan dah pakai radial caliper punya sistem lah. Okay, dan aku rasa lah radial caliper sekarang ni dia dah jadi macam sebagai satu trend untuk motor-motor touring adventure, di mana radial caliper ni ada satu benda keperluan lah. Kalau pakai Excel tu, dia bukan tak nice, tapi dia macam, kalau bagi aku lah, dia macam kurang sikit. Tapi ni dia pakai radial, so it's really nice. Dan motor ni juga dia datang sekali dengan crash bar. Crash bar ni memang dah datang sekali, so tak payah pening-pening kepala nak beli crash bar dah. Dia datang sekali dengan crash bar. Dan juga lampu dia LED. Dan dia punya windshield dia boleh adjust. So 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 level lah dia punya windshield dia.
So macam tadi, macam aku tunjuk kat video tadi, kalau yang paling tinggi tu dia memang dah lepas kepala lah. So aku rasa dah tak ada keperluan dah untuk kita tukar windshield. Dan lampu dia memang nice. Okay, dia punya paruh depan ni pun tak begitu panjang. So bagi aku it look very nice lah. It look very nice. Okay, and then daripada segi handguard dia datang sekali. So beli motor ni dah memang tak payah nak buat apa. Bagi aku sebagai seorang peminat touring, motor ni pun memang sangat-sangat menarik lah. Dengan feature dia bagi oleh CF Moto. Dengan paling penting sekali guys, harga dia. Cumanya aku macam kurang berminat sikit dekat dia punya. Itulah sebab dia still ada Versys punya ciri-ciri tu kan. Aku sebenarnya kalau boleh aku nak yang lain, tapi tak tahu macam mana, kita tengok dulu. Okay, tapi so far bila aku tengok depan mata ni macam teracun juga ni sebenarnya. Okay, so kita tambung balik, kita tengok dunia spek dia. Tayar dia 110/80 untuk depan, 19 inci punya rim, dan juga belakang 150/70. So motor-motor baru Aventure sekarang banyak pakai tayar belakang kecil lah, 150 belakang kan. Diorang dah tak pakai 160 lah. Kebanyakan sekarang dah pakai 150. Mungkin diorang dah kira-kira a new teknologi apa semua untuk mensuinkan orang kata apa, kriteria motor tu sendiri. So it's really nice lah. Okay, so tapi cumanya motor ni dia agak berat, 240 kilo. Cumanya aku tak boleh pastilah dekat mana tang mana yang dia berat tu. Kalau kita bawa nanti baru kita boleh share yang korang. Sekadar atas kertas ini 240 kilo. Tapi aku rasa sebab mungkin berat tu daripada segi structure engine dan structure dia, everything tu dengan, yelah dia datang sekali dengan fully aksesori kan. So kalau macam korang sebelum ni, kalau kata korang tengok motor tu ringan, tapi lepas korang pasang aksesori, korang akan rasa macam motor tu berat kan. Dah pasang crash bar, dah pasang double stand apa semua, korang akan rasa berat. So motor ni dia dah buat semua sekali tu sebab aku rasa sebab dia memang berat. Bukan sebab kenapa motor tu dia dibuat berat, tidak. Mungkin disebabkan aksesori yang ada dekat motor tu yang dah full set menyebabkan dia berat. Okay, so kita dapat tengok kat sini dia punya monoshock. So untuk monoshock dia ni aku tak nampak boleh adjust, tapi kena pakai tulang tu lah untuk pusingkan dia. Okay, this bike is really nice. It's really good. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Aku rasa untuk mid range sekarang, CF Moto memang dah beri tamparan hebat dekat market kita dekat Malaysia sekarang ni. Sebab CF Moto pun is a well known name dah sekarang ni. Dia bukan sekadar motor China yang biasa, dia dah it's a premium motor China lah. Okay, so itulah dia sedikit sebanyak tentang CF Moto. Dan sekarang ni kita nak tengok dekat warna putih pula. Jom let's go. Alright, so ini adalah color putih. Dan aku rasa lah daripada pemandangan mata aku boleh cakap kalau kita nak mengekalkan CF Moto punya orang kata apa, vibe CF Moto tu, kita kena ambil ni lah. Kita memang kena ambil ni lah. Sebab CF ni dia terkenal dengan color biru, color putih dia. Kan kalau kita tengok dekat Moto 3 pun memang itu color dia lah, color yang cantik. Tapi ada orang cakap, wah color putih ni susah nak jaga. Alah, itu terpulang korang lah. Itu sikit punya hal lah guys, ada masalah lah. Tapi yang penting sekali, color dia yang ini memang keluar, memang nice dan memang eye catching berbanding dengan ni. Tapi kita tak boleh juga pandang rendah kat warna hitam ni, sebab aku jumpa juga ramai orang yang suka pakai warna hitam all black. Itu sebab kenapa aku rasa CF Moto dia keluarkan color ni, sebab dia tahu Malaysia punya market still ada orang suka juga color hitam all black ni. Okay, dan juga apa lagi aku tak cover, aku rasa mungkin sebabkan aku tak beritahu lah, dia punya bawah ni dia dah bagi sekali dengan skid plate, tapi plastik lah skid plate dia. Tapi should be okay lah, janji ada cover kan. So sebagai seorang peminat touring, aku rasa motor ni memang nice untuk mid range sekarang ni. Dan it's really nice, it's really best dan mantap lah. Alright guys, so sebelum kita nak mengakhiri kita punya vlog kita kali ni, aku nak bagi tahu korang 33,800 yang korang akan beli motor ni, korang akan dapat sekali dengan top box dengan side box pada motor ni. So ni video BTS Mekanika. Nanti korang akan tengok lah video nanti kat orang punya Instagram korang. Okay, so it's really nice. Aku rasa it's very tak tahu, aku tak tahu nak cakap apa lah. Tamparan yang hebat lah. Full set dia dapat 33,000 full set. Memberas.
33,000 full set macam ni aku cakap dengan korang, memang tak kelakar lah. Memang tak kelakar. Untuk mid range punya harga, untuk mid range punya kelas, dia is the best aku rasa sekarang lah. Dengan harga dia, dengan apa yang dia dah bagi, it's really nice lah. Okay, so itulah dia guys, video kita kali ni. Jadi aku harap dia bermanfaat buat semua, kepada mereka-mereka yang mempunyai minat sama macam aku. So aku harap video dia bermanfaat lah buat mereka semua yang ingin tahu. Dan bagi impresi diri aku pun, aku macam gila lah, this is really a new game changer untuk market kita sebagai adventure touring. Dan aku suka benda-benda macam ni, sebab always come back benda-benda yang baru. Kalau tak, still pakai benda yang sama, still buat benda yang sama kan. So macam ini is really game changer. So thanks Enforce panggil aku untuk invitation kali ni. Akhirnya kita dah berkawan dengan M4 guys. So sebelum ni ada orang tanya kan, Farid bila nak review M4? Dia dah dapat dah sekarang ni, alhamdulillah. So kita akan cuba slow dan kita akan cuba berikan coverage yang terbaik buat anda semua. Okay, so alright guys, macam biasa jangan lupa like, subscribe juga komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe, dan jumpa korang dalam next vlog. Bye bye, peace, assalamualaikum, ciao.